kulit jadi macam ni, nampak merah. Atau kulit kamu mula mengelupas, mungkin kerana skin barrier kamu sudah terganggu. Cuba macam-macam produk tetapi kulit masih senang merah dan senang sensitif. Mungkin kulit kamu perlu lebih hidrasi. Kita perlu fokus kepada bahan aktif. Ingat, bahan aktif yang boleh bantu meningkatkan hidrasi dan juga menyokong skin barrier. Contohnya Panthenol yang boleh bantu melembabkan kulit dan menyokongkan skin barrier. Hyaluronic acid atau HA boleh bantu menarik dan mengekalkan air dalam kulit supaya hidrasi lebih mendalam. PDRN ada fungsi untuk bantu menenangkan kulit dan juga menyokong proses pemulihan kulit. Manakala postbiotik boleh menyokong keseimbangan microbiome dalam kulit. Jika kamu ada kulit kering, boleh cuba Formulagic B5HA Deep Hydration Cream Mask. Boleh bantu menyokong skin barrier dan juga menguatkan skin barrier. Ada 3% Panthenol, 3% postbiotik dan juga 8-DHA. Memang sesuai untuk memperbaiki skin barrier. Kulit kemerahan dan iritasi pula, boleh cuba Formulagic B5 PDRN Soothing Boost Cream Mask. Ada 3% Panthenol, 3% postbiotik dan juga Jeju Sika PDRN. Boleh bantu menenangkan kulit dan menyokong proses pemulihan kulit. Mask Formulagic juga sangat istimewa. B5HA mask ini bentuknya W di pertengahan muka kamu, bahagian yang senang kering. Untuk B5 PDRN mask ini pula, ia bentuk C, tempat di bahagian pipi, tempat yang sangat lembut dan senang kena kemerahan dan juga iritasi. Senang saja, jangan risau. Jika kulit rasa kering dan perlukan hidrasi, pilih B5HA mask ini. Atau kulit merah dan perlu soothing, pilih B5 PDRN mask ini. Dua mask, dua fungsi yang berbeza. Dan jika skin barrier kamu dijaga dengan baik, kulit lebih hidrasi, lebih selesa dan lebih sihat.